Okay, so hari ni saya nak gerak pergi buka puasa dengan member. Dekat nantilah saya tunjuk video. So saya akan ride pergi sana lah. So jom follow saya ride sekali. Kita nak gerak ni, nak pergi jalan kebun rasanya. Tapi sebelum tu kita akan berkumpul dulu dekat, nak kena pick up orang dulu. Biasalah minggu-minggu ni kan ramai orang pergi berbuka puasa kat luar. So saya tak terkecuali buka puasa kat luar juga. Ini semua member tempat kerja lah. Tapi ni semua dah rapat dah ni. Memang dah rapat. Kami nak katakan geng kumpulan 6 Jahanam lah. Cerita geng kumpulan 6 Jahanam, 6 orang kat sini semua dalam grup ni. Tapi semua dah kahwin-kahwin dah semua. Dan anak pinak. So hari pun rasa macam nak hujan ni. Boleh kot, sempat kot. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay, let's go. Oh, ni tempat zakat. Perempuan bayar zakat Perempuan bayar zakat. Macam mana dia nak salam tu? Nak kena baca niat juga kan, nak salam. Pelik juga. Okay. Korang semua hari ni harap-harap tak jam lah hari ni kan. Kalau jam teruk juga. Biasanya InsyaAllah tak hujan ni. Cuma yelah, kawasan dia je. Mungkin angin tolak ke depan sikit ke, manalah tahu. Oi, habis saya duk rasa macam benda turun. Okay, tak apalah, tawakal je lah. First time kat sini jam apa benda ni ya. Ini mesti shopping raya ni. Sebab kat depan ni semua tempat shopping raya ni, depan ni. Kat komplek PKNS ni memang ramai orang shopping. So memang dugaan saya tepat lah. Time-time macam ni orang minggu-minggu macam ni banyak orang dah keluar, dah tak masak dekat rumah, makan buffet. Yang mana T20, yang mana banyak duit tu pergi makan buffet. Ada jemputan tempat kerja. Macam tu lah. Yelah, dulu biasa saya kerja hotel dulu. Minggu kedua puasa ni memang buffet dah ramai orang lah. Ni tengok macam mana cerita ni. Saya tak pasti ni semua. Kurang jelas ni semua ni. Kenapa dia jalan dengan helmet ni? Tertinggal apa ni? Alah, sian. Dia tinggalkan anak dia kat sini lah. Ada tu tercicir ke apa ke, botol susu tercicir ke. Tapi hujan dah mula turun. Kalau bulan-bulan puasa ni apa sedap kita nak cari. Macam saya lah, saya suka cari kuih orang-orang lama macam ni. Kuih-kuih orang lama. Sebagai contoh kuaci, badak berendam, Elias Puteri berendam, macam tu. Apa lagi, kuih sopang. Kuih sopang tu orang Negeri Sembilan selalu buat kuih sopang kan. Semalam saya dapat rasa kuih sopang tu. Apa lagi, orang Bajau punya kuih tu apa, Wadi Kipeng. Tu semua tu baik-baik tu. Susah, kuih jenis susah nak dapat. Kan, macam karipap apa tu semua biasa dah kan.
Ni kuih-kuih yang jenis susah nak dapat ni. Tu bulan-bulan puasa memang favourite saya lah. Memang saya cari benda-benda macam tu. Sini dah hujan ni sebenarnya ni. Jalan basah ni jalan semua basah ni. Alamak, sian lah. Saya tempat lalu hanya layan lap pula. Okay. Saya pernah datang sebelum ni dekat situ. Cuma diorang cakap, kawan-kawan semua cakap, oh kita pergi sini, diorang ada buat buffet. Okay lah, kita try lah, tengok macam mana. Masakan pun memang masakan favourite saya kan. Jenis-jenis masak lemak cili api ni semua, oh memang jadi lah ni. Hari ni memang trafik teruk. Hari Sabtu pula. Yelah, saya rasa ni sambil-sambil diorang nak keluar berbuka, ada yang dah start beli-beli baju raya kan. Yang beli baju raya dah start beli baju raya. Nak pergi berbuka. Oh, belah sini pun jam oh. Semua jalan nak masuk KL semua jam. So minggu-minggu macam ni memang orang nak pergi jalan tar semua kan. So yang mana last minute tu teruk lah. Saya pernah pergi dulu jalan tar last minute nak cari songkok je guys. Oh, penuh lah kat situ. Saya pun tak faham lah. Jela-jela panjang ke. Ini daripada ni nak masuk KL ni. Tahulah. Bulan-bulan 2 minggu lagi kan. Lagi seminggu lagi ni pergilah jalan tar kalau tak percaya. Allah, banyak manusia macam semut. Macam semut urung gula tu. Penuh orang. Kadang-kadang kita dah target nak cari songkok satu kan. Pergi kedai tu tak ada. Oh, nak kena kedai pula dengan ramai-ramai orang tu. Tapi dia yang baik je, itulah. Kita punya culture dia memang macam tu. Itu yang buat syok tau. Ramai-ramai kan, beripik-ipik. Pada yang sakit jatuh ke, lemah apa, ada semput ke, saya nasihatkan jangan pergi lah kan. Baik beli online je lah. Sekarang online pun senang nak dapat baju raya semua. Cuma songkok-songkok macam yang rare-rare ni nak kena cari lah. Memang nak kena turun padang pergi cari. Kita akan bergerak. Dah jumpa dah semua. So kita akan bergerak menuju ke tempat destinasi. Sebelum tu jom kita berselawat kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oh, jalan kat sini memang jam ah. Teruk jam ni ah. Tak tahu dia orang ni nak pergi mana ni. Nak balik rumah ke? Hari Sabtu ni, setengah hari kot orang selalu kerja. Okay, tak apalah. Dia orang mungkin nak pergi shopping tu, nak buka puasa. Uish, bapak lori ni. Lori ni gila, siap. So mungkin kawan-kawan lain semua dah sampai kot. Saya pun tak pasti lah. Sebab ada setengah tu dia terus gerak daripada sana, dari rumah. Exhaust bocor bunyi macam tu. Kita akan masuk Jalan Kuchai Lama. Jalan Kuchai Lama. Oh, ni jalannya. So sini dah tak jam lah ni. Boleh je, sempat je sampai ni, InsyaAllah. Subang Bandar Sunway. Okay, let's go. Sekarang tengah nak sunset ni. Time nak sunset sekarang. Basically ni try run saya punya setup untuk motovlog lah. Tak tahu okey ke tak. Hopefully okey lah. Sebab saya memang tak ada pakai apa-apa wire pun. Apa wire pun tak pakai. Saya pakai DJI Mic 3 dengan DJI Action 5 Pro. Tu je. Tak ada wire-wire bersirat. Kalau ada pun kat helmet saya ni Cardo punya wire je lah. Lain tu tak ada.
Tak ada wayu-wayu. Kat sini pun jam tengok. Ini orang nak balik rumah ni. Orang baru balik kerja ni. Nampak. Memang sini pun pot jam juga ni. Ya. Sini memang selalunya kat sini. Itu flat 1 Malaysia. Flat 1 Malaysia. Tu. Flat 1 Malaysia. Dirasmikan oleh Perdana Menteri kita yang dulu. Flat 1 Malaysia. Kat sini pun ada ni bazar kuih yang apa, otentik punya kuih. Ada kat sini bazar ni. Sebab banyak orang-orang lama kat sini, makcik-makcik apa semua kan. Kuih-kuih otentik semua ada kat sini. Saya pernah pergi sekali kat sini. Macam Wadi Kipeng, ada kat sini Wadi Kipeng. Tak tahu dengar bunyi enjin ke tak, bunyi exhaust ke dengar ke tak, loud and clear ke tak. Harap-harap suara saya pun kuat. Sambil-sambil tu adalah dengar bunyi exhaust. Baru sedap sikit kan, baru macam tengah ride kan. Kalau tak macam tu lah keras. Tak jadi hujan ni. Tadi kita lalu nak hujan kan, memang tak jadi ni hujan ni. Sekejap je hujan tadi. Hai, tidur. Tidur lah tu sampai ke tengah jalan dia. Buat hal lah dia. Tuan-tuan, tak power, kita tengok je nanti.